Saya Hisham bin Haji Abu Hashim atau lebih dikenali dengan nama panggilan Atek di kalangan kawan-kawan camping. Kami berada di Pondok Aman Agro Farm Sungai Calik Taup. Jadi kita telah berada di sini selama 3 hari 2 malam tim camping ini. Ianya kata orang mula mengumpulkan di kalangan sahabat peminat-peminat camping. Jadi kita tak ada menitik beratkan daripada aspek kerjaya ataupun jenis kenderaan yang puan-puan ada ataupun aset barangan mahal atau murah yang tuan-tuan ada. Saya tidak menetapkan sebarang kata orang prasyarat orang tu nak masuk. Yang pentingnya dia punya minat tu ada bersama-sama dengan kita dunia camping. Tidak kita menjadikan satu kasta itu sekiranya kita mempunyai keberadaan, maksudnya kita boleh beli benda tu dengan harga mahal, tapi kita cuba membelecehkan orang yang di awal yang saya masuk nanti buat benda tu hasil daripada kerja tangan dia sendiri. Kalau boleh kita cuba sebahkan diri kita tentang buat cara buat bateri, powerbox ataupun solar. Bila kita masuk sesuatu tempat tu kita beranggapan bekalan elektrik tak ada, jadi kita kena sebahkan sendiri macam mana nak menerangi tempat camping kita tu. Di kalangan sahabat-sahabat yang ada dalam grup yang saya join ni, dia lebih suka hasil reka cipta sendiri. Walaupun benda tu boleh dibeli di Shopee ataupun mana-mana platform yang ada, jadi dia lebih suka buat contoh macam ni lah, contoh macam nak buat powerbox. Jadi dia boleh buat adakan benda tu sendiri dengan benda kaedah yang bateri terpakai. Lepas tu lampu-lampu dia akan sendiri. Macam tu lah. Kalau tentang bajet camping, satu kita kena tengok daripada segi jauhnya penginapan kita ke tempat kita nak pergi. Sebab kita di situ kita akan kira kos minyak dia tu. Jadi benda tu kita tak boleh nak tetapkan satu kadar yang tetap. Sama juga macam di campsite yang ada. Kadang-kadang dia harga dia berbeza-beza. Kalau paling-paling bajet pun dalam 500 ke bawah ataupun 300 ke bawah, rasanya memang ada lebih lah bawa balik. Untuk rakan-rakan yang cuba nak apa kata orang intai-intai kita punya page, boleh pergi dekat Facebook atas nama Borak-Borak Santai dan DIY. Juga platform YouTube kami, tuan-tuan boleh type saja di carian BSDIY huruf besar, dia akan keluarlah apa benda yang aktiviti besar kita buat, kita akan masukkan di situ. Memandangkan kita punya ahli ni pelbagai jenis peringkat, antaranya yang dah berpension. Maklumlah pension ni mungkin ada yang dalam 50 ke atas, ataupun macam perkhidmatan yang macam angkatan tentera tu mengikut servis 23 tahun, 25 tahun dia dah berhenti. Sampai cikgu pension. Jadi banyak di kalangan kita ni terdiri pada ada yang dah orang gemar, lepas tu ada yang kurang berupaya, dan sakit-sakit kronik pun ada. Jadi kita pemilihan tempat tu kita terpaksa tengok macam mana keadaan tempat tu, sebab kita nak memudahkan sahabat-sahabat kita ni yang pergi. Maknanya dia tahu dah, kita dah tahu dah sedikit tentang tempat tu, jadi dia pun lebih senang lah. Untuk yang bawa warga mas ataupun anak-anak kecil ni, jadi pemantauan daripada segi keselamatan lah. Macam mak-mak yang telah berusia tu, jadi kalau kita leka dengan keadaan suasana di tempat camping, sehingga kan terlupa di kemah kita mungkin ada mak atau ayah kita yang memerlukan perkhidmatan kita sebagai seorang anak. Jadi benda tu kita jangan abaikan di samping anak-anak ni. Contoh macam di kawasan-kawasan berbatu, di jeram, dia bebaskan anak dia main pelampung hanyut tanpa ada life jacket. Jadi di situ mungkin mengundang bahaya, takut jadi di dalam suka-suka nanti kepalik satu duka pula dalam sejarah dunia camping tu. Jadi kita nasihatkan kawan-kawan meningkatkanlah aspek keselamatan.